Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kak Ju sekarang berada di Abu Dhabi untuk Global Rally Forever Living 2022. Kak Ju sekarang berada di Abu Dhabi sejak sepatutnya GLT Summit kita pada 7 bulan Mei, tapi Kak Ju tak dapat nak datang awal sebab ada urusan keluarga yang tak dapat masih dia perlu perhatian kami. So Kak Ju datang lewat sikit. Tapi apa pun hari ini Kak Ju nak share dengan you all betapa seronoknya berada dekat Bintang Pentas Forever. Selepas 2 tahun kita tak dapat nak berjumpa secara offline. Tahun ini Allah izinkan kita dapat bertemu lagi dalam Forever Global Rally di Abu Dhabi. Masya Allah, memang sangat-sangat teruja sebab dah lama dah kita tak boleh jumpa orang, dan hari ini kita dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat semua. Seluruh dunia berkumpul di Abu Dhabi, Alhamdulillah. Dan katanya pada kali ini kita punya penyerahan cek akan diadakan di Litar Formula One di Abu Dhabi. Masya Allah, mana kita dapat bisnes macam ni. Forever boleh je masukkan dalam akaun kita setiap bonus tahunan, tapi Forever Living memilih untuk meraihkan FBO-nya di Abu Dhabi dan memang membuatkan satu pengalaman yang tak boleh dilupakan. Itu dah dia experience like no other. Itu kita punya macam tagline jugalah dekat Forever. Dan Kak Jun nak seru ke you all yang mana belum lagi betul-betul buat Forever, yang mana rasa kenapa susah buat Forever. Saya cakap Kak Ju, semua orang bermula dengan keadaan daripada mula susah. Kak Ju pun susah kat awal dulu, tapi bila makin lama insya-Allah semakin mudah dan itu semakin fun kita bisa dengan Forever Living. Dan apa yang Kak Ju beritahu you all sekarang, you all kena buat betul-betul Forever Living. Kak Ju dengan Abang Mat dah buktikan bahawa bisnes Forever ini tahun ke-10 Kak Ju dengan Abang Mat dah dekat Forever Living. Dan Kak Ju nak bagi tahu you all, kalau Kak Ju dengan Abang Mat boleh buat Forever ni sampai 10 tahun, dan Alhamdulillah pendapatan semakin baik, bonus semakin baik, dan Alhamdulillah Allah bagi izin Kak Ju dengan Abang Mat dah kumpul hampir 3 Forever Living sejak bersama Forever Living 10 tahun dah. So, kalau bisnes tak bagus takkan kita stay sampai 10 tahun ya. Dan Alhamdulillah macam-macam property kita dah buat, macam-macam benda yang kita dah dapat dengan Forever. Kak Ju pernah bawa mak satu family pergi Mekah buat umrah. Kak Ju ada ramai leader-leader yang juga mampu buat benda yang sama, dah beli rumah, beli kereta, beli macam-macam beli untuk buat property, untuk bina kita punya life yang terbaik dekat Forever Living. So Kak Ju yakin Forever Living is the best platform di dunia. So kalau yang dah berada dekat Forever Living, jangan rasa ragu-ragu sebab bukti dah banyak. Okay, so Kak Ju doakan semua buat yang terbaik. Jika anda sudah berada di Forever Living, yang mana belum berada dengan Forever, jangan ragu-ragu lagi. PM, member-member, geng-geng yang buat Forever tu, cari macam mana cara dia buat Forever, sebab ini adalah bisnes yang betul-betul memang kita boleh ubah seluruh kehidupan kita. Okey, Kak Ju nak jumpa you all semua di pentas dunia, insya-Allah. Kak Ju doakan semua berjaya menjadi usahawan bertaraf jutawan dan bertaraf jutawan yang beriman, insya-Allah. Okey, so Kak Ju jumpa lagi di pentas dunia. Bye, Assalamualaikum.